Pernah tak awak tengok diri sendiri dalam cermin, lepas tu terfikir, alahai, kalau buang sikit kat sini, tambah sikit kat sana, kan bagus. Lepas tu, buka media sosial, tiba-tiba keluar iklan, penyelesaian cepat. Buatlah ini, potonglah itu, confirm jadi artis. Tapi, tunggu sekejap. Awak tahu tak, banyak pembedahan popular yang diuar-uarkan macam tweak sikit-sikit ni, sebenarnya doktor-doktor yang jujur takkan sentuh. Saya cakap betul-betul. Ada senarai prosedur yang mana-mana pakar bedah beretika takkan sarankan buat semata-mata nak cantik kalau tak ada sebab perubatan yang kukuh. Hari ini, kita bukan setakat nak senaraikan saja. Kita akan bongkar rahsia yang selalu ditulis dalam cetakan kecil dalam kontrak tu. Awak akan tahu pasal 20 prosedur yang boleh tukar hidup sihat kita jadi proses berubat yang tak habis-habis. Ada yang betul-betul akan mengejutkan awak. Sedia nak tahu apa yang tersembunyi di sebalik gambar yang lawa-lawa tu? Jom kita mulakan. Sebelum kita mula berlari dalam Dewan Bedah ini, mari kita jelaskan satu benda penting dulu. Apa sebenarnya maksud keperluan perubatan atau medical indication? Ia bukan sekadar surat dari doktor, ia adalah situasi di mana risiko kalau tak buat pembedahan tu lebih tinggi daripada risiko buat pembedahan. Contohnya, kalau tulang hidung awak bengkok sampai tak boleh bernafas, itu memang keperluan. Tapi, kalau awak cuma tak suka bentuk hujung hidung tu, itu cuma soal kecantikan. Dan di sinilah jerat utamanya. Pemasaran zaman sekarang dah hilangkan batas ini. Kita disogokkan. Kononnya potong anggota badan tu semudah pergi buat manicure. Tapi, kita tak boleh tipu biologi. Sebarang intervensi adalah satu trauma pada badan dan hari ini kita fokus betul-betul pada kes di mana awak korbankan kesihatan demi ikut trend yang 5 tahun lagi dah tak laku, tapi parut dan kesannya akan kekal dengan awak sampai bila-bila. Mari kita sentuh satu isu yang hangat diperkatakan yang selalu berkicau di media sosial, iaitu pembuangan lemak bicat. Ini adalah kantung-kantung lemak yang ada di dalam pipi kita. Semua orang mahukan tulang pipi tajam macam Angelina Jolie. Betul tak? Dan doktor bedah pun dengan gembiranya akan memotong lemak itu. Tapi inilah masalahnya. Bayangkan sebiji belon yang kita kempiskan, kulit akan menggeleber. Lemak bicat ini bukan sekadar lemak kosong. Ia adalah sokongan atau kerangka asli muka kita. Tuhan buat ia ada di situ. Bukan saja-saja. Masa muda, kulit masih tegang, memang nampak stylish lah. Tapi, cuba kita bayangkan 10 tahun dari sekarang. Bayangkan wajah seorang nenek tua yang pipinya cengkung ke dalam. Itulah nasib mereka yang buang lemak bicat tanpa sebab munasabah. Muka anda akan melorot ke bawah lebih awal daripada waktunya. Kita bayar mahal-mahal semata-mata cepat tua. Betul kan? Sebenarnya doktor hanya akan buat pembedahan ini jika kantung lemak itu betul-betul besar sampai mengganggu gigitan, bukan semata-mata sebab nak ambil selfie cantik. Sekarang ni, mari kita sembang pasal fashion mata musang pula. Pembedahan ini dipanggil kantoplasti. Ini adalah trend yang popular sangat di media sosial beberapa tahun kebelakangan ini. Caranya, sudut mata ditarik ke arah pelipis atau tepi kepala supaya nampak macam ada pandangan yang tajam dan menggoda. Memanglah nampak cantik dan dramatik dalam gambar. Kita setuju. Tapi, kita kena faham dulu macam mana struktur anatomi mata kita. Mata kita ni adalah sistem yang sangat rumit dan sensitif. Kalau kita tarik kulit di kawasan yang sepatutnya fleksibel, kita sebenarnya mengganggu sistem perlindungan mata kita sendiri. Bukan macam kita tarik kain khemah
terlalu tegang, lama-lama kain tu boleh koyak. Dalam kes mata ni pun, lebih kurang macam tu juga kesannya. Kebiasaannya, ini boleh menyebabkan mata tak dapat tutup sepenuhnya. Bila jadi macam tu, muncullah masalah sindrom mata kering, selalu kena radang mata dan mata asyik berair. Niat asal nak nampak misteri dan menawan, tapi akhirnya nanti asyiklah nampak macam orang menangis dan kena pegang botol ubat titis mata selalu, kalau tak ada keperluan rekonstruktif atau perubatan untuk betulkan semula. Kelopak mata, usik bentuk mata ni memang macam bermain dengan api. Baiklah, kita teruskan. Kali ini pasal rhinoplasty ataupun pembedahan kosmetik hidung. Tapi bukan yang biasa-biasa. Ini yang dibuat semata-mata nak bagi hidung jadi kecil sangat. Macam hidung anak patung tu, sampai nampak macam nak hilang terus dari muka. Masalahnya, kita perlukan hidung ni untuk bernafas, bukan cuma untuk kelihatan cantik. Bila doktor bedah ikut sangat trend fashion sampai terlampau kecilkan saluran pernafasan dalam hidung, mereka ni sebenarnya sedang menyekat oksigen anda. Cuba bayangkan anda kena bernafas seumur hidup guna straw, minuman koktail yang halus tu. Cuba sekarang anda picit hidung separuh dan bernafas macam tu sekejap 2 minit. Tak selesa kan? Sekarang bayangkan keadaan tu kekal selamanya. Rhinoplasty untuk fungsi macam betulkan septum lepas kemalangan, itu memang satu kebaikan. Tapi kalau kecilkan hidung sampai jadi macam saiz butang baju, selalunya injap hidung tu akan tertutup setiap kali anda tarik nafas. Ya, kecantikan mungkin menuntut pengorbanan, tapi bukan dengan mengorbankan oksigen yang otak kita perlukan. Kita yang keempat, ini pasal blepharoplasty. Atau senang cakap, buat plastik kelopak mata tapi buat terlalu awal. Sekarang ni memang trend lah. Umur 25 tahun pun dah nak buat. Kononnya nak buka mata bagi nampak segar. Tapi kita fikir logik sikit. Kalau kulit atas kelopak mata tu banyak sangat, nanti mata tak boleh tutup balik. Ini orang panggil lagophthalmos. Ini macam Manthera dalam Harry Potter, tapi sebenarnya ini bala besar. Bayangkan tidur pun mata tenganga sikit, kornea mata jadi kering, lepas tu jadi kabur dan datanglah masalah penglihatan. Kulit kelopak mata ini nipis sangat, dia sensitif. Silap sikit je dengan pisau bedah tu, terlebih potong 1 milimeter je, nanti muka kita asyik nampak terkejut je dan rasa tak selesa selalu. Doktor cuma sarankan benda ni kalau mata dah betul-betul melayut sampai mengganggu penglihatan. Itu yang kita panggil ptosis tu. Jangan buat sebab bosan pula. Ya, baik, kita sentuh pula bab badan. Kita cakap pasal liposaksi. Ramai yang fikir ini cara nak kurus. Dengar sini baik-baik. Ini mitos paling besar. Tahu, liposaksi ni cuma untuk membentuk kontur badan, bukan untuk lawan kegemukan yang teruk. Kalau berat dah 100 kilo, lepas tu pakcik atau makcik pergi buat liposaksi, memang itu silap besar. Bayangkan macam ni, anda cuba cedok air dari bot yang bocor pakai sudu teh, tapi lubang tu tak tutup, lemak tu akan datang balik. Dan yang paling bahaya, dia tak kembali dekat tempat asal, tapi pergi balut organ-organ dalaman kita, lemak visceral. Yang ni memang jalan terus ke kencing manis dan sakit jantung, tanpa mengubah cara hidup dan tanpa bekerja dengan doktor pakar hormon, endokrinologis. Liposaksi ni kira buang duit saja dan badan pun tertekan teruk. Doktor cadangkan liposaksi hanya untuk buang lemak degil, fat traps, yang tak hilang dengan senaman, bukan sebagai pengganti diet makanan. Nombor 6 ini betul-betul menakutkan. Pembedahan membuang tulang rusuk demi pinggang yang langsing. Bunyinya macam
penyeksaan zaman dahulu kala. Tapi benda ini masih berlaku hari ini. Tulang-tulang rusuk bahagian bawah kita ini bukan sekadar hiasan. Tugas utama mereka ialah melindungi organ-organ penting seperti buah pinggang, limpa dan hati. Jika kita membuangnya, samalah seperti meninggalkan organ vital ini tanpa perisai pertahanan. Cuba bayangkan, kita buka bumper kereta semata-mata nak bagi nampak lebih sporty, kemudian kita terlibat dalam kemalangan kecil. Begitulah risikonya. Apa-apa hentakan pada sisi badan, malah sekadar tergelincir atau jatuh, boleh menyebabkan organ dalaman pecah dan akhirnya terpaksa dimasukkan ke unit rawatan rapi. Tambahan pula, tanpa sokongan tulang rusuk, tulang belakang kita akan menanggung bebanan yang sangat besar. Postur badan akan terjejas dan sakit belakang pasti muncul. Memanglah pinggang akan nampak lebih kecil, tetapi adakah ia berbaloi untuk hidup dalam ketakutan setiap kali badan terhantuk? Pakar bedah trauma sendiri menggeleng kepala dan terkejut melihat standard estetik yang berbahaya seperti ini. Sekarang, mari kita bincang tentang trend yang paling membahaya kebelakangan ini. Prosedur ini dikenali sebagai BBL atau pembedahan punggung ala Brazil, Brazilian Butt Lift. Caranya mudah, lemak disedut keluar dari perut atau pinggang dan kemudian disuntik masuk ke bahagian punggung. Bunyi macam pertukaran yang ideal, kan? Tetapi statistik kematian untuk pembedahan ini adalah antara yang tertinggi dalam seluruh bidang pembedahan kosmetik. Ini kerana di bahagian punggung itu ada banyak urat darah, vena yang besar. Kalau doktor bedah tersilap suntik lemak itu terlalu dalam, lemak itu boleh terus masuk ke dalam saluran darah. Keadaan ini dipanggil embolisme lemak. Secebis lemak itu akan terbang ke jantung atau paru-paru dan menyumbatnya. Ini berlaku serta-merta. Ia ibarat main Russian roulette. Doktor yang paling berpengalaman pun takut hendak buat prosedur ini. Mungkin anda ada keperluan perubatan. Contohnya untuk membina semula tisu selepas kecederaan serius. Mempertaruhkan nyawa semata-mata nak dapatkan gambar bikini yang cantik, itu memang gila. Fikirkanlah hal ini apabila anda nampak iklan-iklan yang menjual bentuk badan idaman di luar sana. Poin ke-8, implan betis. Ya, orang lelaki pun ramai yang rasa rendah diri pasal kaki mereka nampak kurus sangat. Jadi, mereka masukkan silikon supaya betis tu nampak macam bersenam, nampak sado. Tapi kena ingat, kawasan kaki ni tempat yang peredaran darah dia sangat aktif dan sentiasa menanggung beban berat. Implan tu senang saja boleh lari tempat. Dia boleh himpit urat saraf atau dia boleh buat kaki kita bengkak kronik yang tak surut-surut. Cuba bayangkan anda sentiasa ada benda asing dalam kaki yang asyik menekan otot setiap kali kita melangkah. Ini selalunya akan bawa kepada apa yang kita panggil sindrom kompartmen, di mana otot jadi sesak sangat dalam sarung dia sendiri. Sakit dia memang tak terkata. Yang paling lawak sekali, kalau kita latih betis di gym, memanglah makan masa, tapi ia selamat. Pembedahan ni bagi hasil yang cepat, tapi risikonya tinggi. Ia boleh buat anda tempang atau cacat kalau tak ada sebab perubatan yang jelas, macam otot atrofi lepas penyakit polio. Ini adalah usaha yang bodoh saja. Macam mana pula dengan isu tukar warna mata ni? Prosedur keratopigmentasi atau tanam implan iris. Ramai orang nak mata biru, tak nak mata coklat, sampaikan sanggup buat apa sahaja. Diorang guna laser untuk buang pigmen atau letak kanta berwarna betul-betul di dalam biji mata. Bunyi memang macam cerita fiksyen, tapi kesan buruk dia, itu yang betul-betul nyata.
Ini boleh sebabkan glaukoma, katarak dan yang paling teruk, boleh jadi buta terus. Tekanan dalam mata naik mendadak. Lepas tu, sistem saliran mata tersumbat dengan pigmen tadi. Macam kita cat tingkap rumah kita, tapi cat tu mula hakis cermin tu balik. Doktor pakar mata ni buat pembedahan macam ni hanya untuk tutup kecacatan mata sahaja. Contohnya, macam selaput putih. Kalau buat dekat mata yang sihat, itu dah kira macam jenayah terhadap penglihatan sendiri. Padahal, kanta lekat berwarna ni harga tak mahal mana pun. Dan selamat. Kenapalah nak ambil risiko macam tu semata-mata nak gadaikan kurniaan mata yang sihat. Perkara ke-10, pembedahan panjangkan kaki. Ini guna alat Ilizarov. Tulang tu dipatahkan, dipasang dawai halus. Lepas tu berbulan-bulan kena pulas skru untuk regangkan tulang. Sakitnya ya Allah. Sakit macam nak gila. Ini bermakna berbulan-bulan, silap hari bulan bertahun-tahun, terpaksa duduk atas kerusi roda ataupun bertongkat. Risiko jangkitan kuman di sekeliling dawai itu sangat tinggi. Tulang boleh tak bercantum langsung atau bercantum tapi senget-benget. Otot dan urat saraf pun akan teregang sama. Dan ini boleh menyebabkan hilang rasa ataupun kaki lumpuh terus. Kaedah ini dicipta khas untuk orang yang memang ada masalah kaki tak sama panjang atau orang kerdil. Ini adalah pembedahan ortopedik yang sangat serius. Nak buat sebab semata-mata nak tinggi 5 cm. Tidak berbaloi langsung. Kamu menukarkan tahun-tahun hidup aktif dengan terlantar atas katil hospital. Cuba tengok video-video proses pemulihan pesakit macam ni. Habis terus semua angan-angan indah tu sekelip mata. Hari ini kita nak sentuh sedikit isu bibir. Khususnya pembedahan yang dipanggil bullhorn lip lift. Ini ialah prosedur di mana sejalur kulit di bawah hidung dibuang untuk mengangkat dan menjadikan bibir atas kelihatan lebih penuh atau chubby. Dan ini kekal, ya, kekal buat selamanya. Isu utamanya ialah parut di bawah hidung itu akan sentiasa kelihatan walaupun kita boleh cuba sorokkan dengan alat solek atau foundation, parut itu tetap ada di situ. Lebih merisaukan jika kulit ditarik keterlaluan, ia boleh menyebabkan mulut tidak boleh tertutup rapat. Gigi akan menjadi kering dan senyuman kita mungkin nampak janggal. Gigi yang terdedah sentiasa akan lebih cepat rosak. Yang paling penting, kulit yang telah dipotong itu mustahil untuk dipulihkan kembali. Ini ibarat tiket tanpa pulangan, melainkan anda ada kecacatan kelahiran atau kecederaan serius. Lebih elok kita gunakan filler sementara. Setidaknya, filler ini akan larut dan hilang dengan sendirinya. Mengubah wajah secara kekal demi mengikut fashion yang berubah setiap 5 tahun adalah satu strategi yang sangat merugikan dan tidak bijak. Topik yang ke-12, pembedahan lesung pipit atau dimplectomy. Budak-budak perempuan sekarang rasa benda ini comel sangat. Doktor bedah akan buat hirisan di dalam pipi dan jahit otot itu ke kulit. Nampak macam senang saja. Tetapi selalunya kesan sampingannya ialah parut tebal yang tak cantik terbentuk di dalam mulut. Lesung pipit itu boleh jadi sengit, tak sama kiri kanan. Atau yang paling teruk, ia kekal nampak sepanjang masa. Bukan hanya bila kita senyum. Muka kita akan nampak macam dah berlekuk atau terkemik. Padahal awak dah rosakkan otot muka yang kita guna untuk ekspresi. Lama kelamaan, ikatan buatan ini akan longgar dan pipi akan jadi kendur di bahagian itu. Kita sengaja membuat kerosakan palsu pada tisu badan sendiri. Kalau Tuhan tak bagi awak lesung pipit, mungkin memang wajah awak tak perlukannya. Mengganggu fungsi otot semata-mata kerana nak nampak comel. Itu satu pelaburan yang sangat merugikan
Seterusnya, kita akan bincang tentang pembuangan biopolimer. Ini memang prosedur untuk membetulkan kesilapan, tetapi ia benar-benar menunjukkan mengapa kita tidak boleh menyuntik sebarang bahan ke dalam badan. Dulu, pada zaman 90-an dan awal 2000-an, memang popular menyuntik gel yang tak boleh serap, non-resorbable, ke dalam bibir. Sekarang, ini menjadi masalah besar atau balak dalam bidang pembedahan kosmetik. Gel ini akan bergerak, menjadi bengkak dan radang, malah membuatkan bibir jadi berketul-ketul. Untuk membuangnya, tisu bibir pun terpaksa dibuang sekali. Ini adalah pembedahan yang agak berdarah dan sangat rumit. Saya tekankan perkara ini di sini untuk memberi amaran. Tolong, jangan sesekali menyuntik filler yang bersifat kekal, permanen, ke dalam badan anda. Doktor yang beretika tidak akan sesekali mencadangkan bahan yang dikatakan kekal abadi kepada anda. Kalau ada yang janji kesan dia kekal, selama-lamanya lari segera. Yang kekal hanyalah masalah dan parut, fibrosis yang teruk. Bukanlah hanya bahan yang biodegradable. Itu bahan yang badan kita boleh proses dan keluarkan dengan sendirinya. Kesalahan yang ke-14 ialah prosedur pembesaran payudara menggunakan implan yang terlalu besar tanpa mengambil kira kesesuaian proporsi badan. Ini adalah kes yang kami panggil sebagai gigantomania, kegilaan saiz gergasi. Contohnya, apabila pesakit yang asalnya bersaiz kecil meminta implan untuk saiz kap kelima dan doktor bersetuju, kulit tidak mampu menampung beban itu. Daya tarikan graviti pula sangat kejam dan tanpa belas kasihan. Payudara akan cepat melendut, sagging, timbul kesan regangan yang teruk, stretch marks, dan pesakit mula mengalami sakit belakang yang kronik disebabkan berat yang berlebihan. Lama-kelamaan, tulang belakang juga boleh membengkok. Dan akan membentuk kapsul yang sangat ketat dan keras di sekeliling implan yang besar itu. Payudara akan menjadi keras seperti batu. Keadaan ini dikenali sebagai kontraktur kapsuler. Mesti dipilih berdasarkan anatomi tubuh badan pesakit, bukan berdasarkan gambar dalam majalah dewasa atau fantasi semata-mata. Doktor yang beretika dan bijak akan menolak permintaan pemasangan implan yang terlalu besar kerana mereka tahu bahawa dalam masa setahun sahaja, pesakit pasti akan datang kembali dengan aduan sakit dan masalah kecacatan bentuk. Sekarang kita bahas soal operasi pencegahan. Contohnya, membuang usus buntu hanya untuk langkah berjaga-jaga. Ada orang yang berfikir, kenapa harus tunggu sampai kena peritonitis? Lebih baik dibuang saja sekarang. Tapi perlu diingat, usus buntu itu bukan organ sisa, bukan rudimen seperti yang orang dulu sangka. Justru usus buntu adalah semacam gudang atau peternakan bagi bakteri baik yang diperlukan usus. Ia adalah bahagian penting dari sistem kekebalan tubuh kita. Orang yang usus buntunya dibuang tanpa ada radang sama sekali akan butuh waktu lebih lama untuk pulih dari infeksi dan sering mengalami masalah pencernaan. Operasi pembedahan perut besar itu selalu membawa risiko perlengketan. Perlengketan ini bisa merekatkan usus dan akhirnya menyebabkan penyumbatan usus. Tidak ada doktor bedah yang berakal sehat mahu membedah perut tanpa adanya peradangan akut atau kondisi gawat. Jadi, jika ada yang menawarkan operasi semacam ini hanya untuk pencegahan, hati-hati, itu namanya penipuan atau pengobatan palsu. 16 adalah mengenai pembedahan caesarean C-section yang diminta walaupun tiada keperluan perubatan. Saya tak nak bersalin biasa. Saya takut sangat sakit. Tolonglah bedah saya saja. Permintaan seperti ini seringkali didengari oleh para doktor. Tetapi, kena ingat,
Pembedahan caesar ini adalah operasi major besar yang melibatkan perut dan memerlukan hirisan pada rahim. Ini membawa risiko pendarahan yang banyak, risiko jangkitan kuman, malah berisiko juga untuk kehamilan anda yang akan datang. Parut pada rahim itu akan kekal di situ buat selama-lamanya. Untuk pulih selepas bersalin normal hanya mengambil masa beberapa hari, tetapi selepas caesar ia mungkin mengambil masa berbulan-bulan. Bayi yang dilahirkan secara caesar juga terlepas daripada koktail hormon penting yang terhasil semasa proses bersalin normal dan mereka tidak melalui saluran kelahiran untuk mendapatkan mikroflora pertama mereka, iaitu kuman baik yang sangat penting. Pembedahan caesar ini memang menyelamatkan nyawa sekiranya berlaku kecemasan atau ada komplikasi, tetapi jika ia dilakukan atas dasar permintaan semata-mata, seolah-olah seperti kita memilih untuk potong rambut, ia adalah risiko yang amat besar untuk kesihatan ibu dan juga anak. Trend ke-17 ini dikenali sebagai Jolie Profile, iaitu membentuk sudut rahang menggunakan bahan pengisi atau filler. Walaupun ini bukan prosedur pembedahan sepenuhnya, ia tetap satu proses yang invasif dan berisiko tinggi. Kerana terlalu ingin mendapatkan bentuk rahang yang tajam dan tirus, mereka menyuntikkan cecair gel yang pekat dalam kuantiti yang banyak ke bahagian rahang. Hasilnya, wajah boleh jadi kelihatan leper dan kaku seperti setrika. Masalah utama adalah gel ini cenderung menarik air. Bila anda bangun pagi, wajah anda akan membengkak, kelihatan sembab dan bulat seperti bantal. Lama-kelamaan bahan pengisi itu akan bergerak ke bawah dan bukannya rahang yang tajam, anda akan mendapat dagu berganda dan lipatan kulit yang kendur. Muka akan nampak berat dan kembung air. Para doktor secara sengah, maafkan saya kerana berterus terang, tetapi inilah gelaran yang mereka gunakan dalam bahasa pasar perubatan, menggelarnya sebagai wajah puan kaya peminum alkohol. Pembetulan berlebihan ini nampak sangat tidak semula, jadi dan kasar. Sebenarnya, lebih baik kita fokuskan kepada postur badan dan penjagaan gigitan yang betul daripada memompa wajah dengan gel. Yang ke-18, prosedur pemindahan lemak ke payudara, lipofilling, sebagai alternatif sepenuhnya kepada implan. Kedengarannya memang menarik, menggunakan lemak sendiri, jadi lebih semula jadi. Walau bagaimanapun, lemak ini mempunyai kecenderungan untuk diserap semula oleh badan. Dan yang lebih masalah, penyerapan ini berlaku secara tidak sekata. Akibatnya, sista, gumpalan cecair daripada tisu lemak serta kalsifikasi, pengapuran, boleh terbentuk di dalam payudara. Dan perkara yang paling merisaukan adalah apabila dilihat melalui mamografi, gumpalan-gumpalan ini kelihatan serupa atau boleh disalah anggap sebagai kanser payudara. Ini akan mendedahkan anda kepada keperluan untuk menjalani biopsi berulang kali dan hidup dalam ketakutan kanser, kerana tiada pakar radiologi yang dapat memastikan serta-merta sama ada ini hanya lemak yang mengeras atau sel tumor yang berbahaya. Jika niat anda sekadar untuk sedikit pembetulan bentuk payudara, itu mungkin boleh dipertimbangkan. Namun, jika anda cuba membesarkan payudara sehingga 2 saiz hanya dengan lemak, anda sebenarnya sedang mewujudkan kekeliruan besar dalam proses diagnostik kesihatan anda pada masa hadapan. Perkara yang ke-19, pembedahan pusat atau umbilikoplasti. Anak-anak muda sekarang ni semuanya nak pusat yang dikatakan sempurna dan menegak. Selalunya, pembedahan ini dibuat sekali dengan abdominoplasti. Tapi perlu diingat, pusat kita itu hanyalah parut.
Kawasan itu memang kurang mendapat bekalan darah. Risiko nekrosis pada tisu itu akan mati sangat tinggi di sini. Pusat itu boleh jadi hitam dan tercabut. Itu sahaja. Menyebabkan lubang yang kasar dan buruk. Atau ia mungkin sembuh dengan parut koloid yang sengit dan hodoh. Ini cuma benda remeh yang selalunya orang tak pandang dalam kehidupan seharian. Tapi semata-mata kerana ini, sanggup berdepan risiko di bilik pembedahan. Anda tiada masalah kesihatan seperti hernia, angin pasang, sesekali sentuh pusat anda. Risiko untuk mendapat parut hodoh di tengah perut itu terlalu besar. Hanya untuk sekadar kecantikan yang tak pasti. Terakhir dalam senarai kita ini adalah pemisahan lidah atau dalam bahasa Inggeris dipanggil tongue split. Ini termasuk dalam dunia pengubahsuaian badan yang ekstrim, walaupun ramai yang melakukannya di tempat doktor bedah. Lidah kita dibina daripada dua otot dan di antara otot itu terdapat arteri dan saraf. Jika anda membelahnya, anda berisiko tinggi untuk mengalami pendarahan yang sangat teruk yang mustahil untuk dihentikan sendiri di rumah. Percakapan anda akan terjejas teruk. Anda mungkin akan pelat seumur hidup. Selain itu, kepekaan rasa juga akan hilang. Dan jika saraf utama tersentuh atau rosak, lidah itu mungkin kebas atau sakit berterusan tanpa henti. Perubahan ini bersifat kekal. Ia tidak boleh diubah kembali. Untuk menjahitnya semula dan memastikan ia berfungsi sempurna seperti sedia kala adalah hampir mustahil. Ini adalah eksperimen ke atas tubuh badan sendiri yang boleh meragut kemampuan anda untuk bercakap dan makan dengan normal. Tolonglah fikirkan perkara ini 1000 kali sebelum bertindak. Senarai tadi memang panjang, kan? Kongsikan semua ini bukan bertujuan nak menakutkan, tetapi nak kita buka mata dan lihat realiti yang sebenar. Pembedahan, kalau ikutkan, adalah pencapaian yang hebat bagi manusia. Memulihkan nyawa, memulihkan wajah mangsa kemalangan, malah membantu kita bernafas dan berjalan. Tetapi, bila bidang perubatan ini bertukar jadi bisnes untuk memenuhi kehendak atau nafsu semata-mata, di situlah masalah mula timbul. Ingat, badan kita ini bukan macam set Lego. Kita tak boleh sewenang-wenangnya cabut satu bahagian dan ganti yang lain tanpa ada kesan buruk. Sila ingat betul-betul, pakar bedah yang paling baik adalah orang yang berani kata tidak kepada anda. Kalau doktor anda menasihati supaya jangan teruskan pembedahan, hargailah dia. Mereka sedang menjaga kesihatan anda. Terima kasih kerana sudi menonton video ini sampai habis. Saya sungguh berharap kandungan ini dapat menyelamatkan beberapa orang daripada kita daripada melakukan kesilapan besar. Jika ia bermanfaat untuk anda, jangan lupa subscribe saluran ini dan tekan loceng notifikasi. Sekarang, soalan saya kepada anda, pembedahan yang mana satu yang anda sangka selamat sebelum menonton video ini? Kongsikan di ruangan komen. Mari kita berbincang.